untuk 4 hingga 6 orang. Village Tent 6.0. Dia punya berat ni lebih kurang 12 kilo daripada WT-HB Outdoor. Untuk cara pemasangan dia senang guys. Dia lebih kurang macam auto juga. Dalam ni dia bagi dia punya pole ni. Okey, yang ni dia punya layer luar satu. Dalam ni dia ada bagi pack dengan dia punya tali. Okey, dah jadi macam ni. Kembangkan dulu. Okey, belakang ni pun korang kena kepakkan dia. Okey, nampak dah siap lah. Dekat sini ada satu klip ni, korang boleh sangkutkan dulu. Lepas tu korang tekan button merah ni, angkatkan sampai atas Okey, dia akan lock. Buat untuk ke semua Kat sini dia satu nyangkut, korang just sangkutkan dia. Nampak settle. Okey, kita akan pasang dia punya layer luar. At least ada 2 orang untuk bantu korang untuk pasang flysheet tu. Bila dah pasang kan, kita boleh lockkan terus. Dia ada buckle kat sini kan, buat untuk ke semua penjuru dia. Aku dah pasang dia punya pole, tali, pack dia. Okey, kat sini nampak ada satu awning, ada satu tingkap. Sini pun ada satu tingkap. Okey, aku boleh berdiri tak ada masalah. Nak buat solat pun sesuai. Untuk dalam dia ni ada tingkap 1, 2. Sebelah sana korang boleh jadikan awning macam depan. Yang ni ada partition. Buckle ni korang boleh lockkan lah. Kiri kanan ni ada buckle. Tak nak pakai boleh buka semua. Untuk sebelah dalam dia pun sama Ada dia punya tingkap, ventilation pun cantik. Untuk sebelah tengah ni ada satu hook untuk korang gantung lantern ataupun kipas. 4 hingga 6 orang. Color kaki ada, black one dia boleh tekan link kat bawah.